Okay, kan? Sedikit tips untuk siapa-siapa yang nak beli Nikon 8470 f2.8 ED Nano second hand ni. Ni bukan aku jual, ni customer korang tak servis lah kan. Saja nak tunjuk apa yang berbahaya. Okey, perhati teteh, ni gelas belakang. Okey, atas skru ni nampak tu? Retak geng, retak. Okey, dia retak tu. So nampak? Dia memang retak keseluruhan bahagian. Bila jadi macam ni, kenapa aku kata jangan beli? Okey, dia nampak macam okey je kan. Kenapa aku kata jangan beli? Sebab nanti bila hang nak servis, hang kena buka. Contoh, skru belah sini tak ada apa lah kan, dia tak retak. Tapi skru belah sini, mounting sebelah sini, nampak tu? Dah retak. Bila hang nak servis, hang kena buka skru-skru ni apa semua. Okey. Even hang tak buka pun kadang-kadang akan jadi masalah hang punya sharpness lari. Okey. Kemudian bila hang buka ni ada potensi untuk dalam ni pecah. So lens ni akan jadi masalah sebab apa? Hang tak ada alignment, sharpness dia akan lari. Bila sharpness lari, jadi sangat-sangat tak best lah. So hati-hati geng. Kalau hampa dapat ilmu ni, hampa boleh simpan dan hampa boleh share kawan-kawan hampa fotografer yang lain lah. Okay, ciao.